Setiap pagi mereka menunggu perjalanan menuju ilmu. Di sini, perjalanan mereka ke sekolah bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Tiada bas, tiada van khas. Namun mereka tidak dibiarkan bersendirian. Ada muadik-muadibah yang sentiasa menghantar mereka setiap pagi maupun pulang ke sekolah. Sebuah kereta hanya mampu menampung beberapa orang sahaja. Untuk memastikan mereka semua sampai ke sekolah, perjalanan ini perlu diulang. Sekali, dua kali, maupun berkali-kali. Ada kalanya mereka tiba lewat ke sekolah. Bukan kerana mereka tak nak datang awal, tetapi mereka terpaksa tunggu beberapa trip baru boleh pergi ke sekolah. Kereta ini pernah menjadi teman setia perjalanan mereka, membawa anak-anak menuntut ilmu dari hari ke hari. Namun kini kudratnya semakin lemah dan ia tidak lagi mampu menanggung perjalanan yang sama. Kalau dihitung, katalah kita repair kan, kau tu dah keluar. Lepas tu nanti kan dia akan datang balik, nanti kau jadi keluar. Menurut Encik Hafiz, kerosakan pada enjin kereta ini sudah terlalu teruk. Untuk membaikinya memerlukan kos yang sangat tinggi dan tidak lagi mampu membawa anak-anak ini seperti dulu. Apa yang kira saya sedih sangatlah bila mengetahui kondisi Nazan sekarang ni. Sebab kalau kita tahu dulu Nazan ni sangatlah berjasa kepada kita pergi hantar sekolah kita. Kalau dia jadi manusia dapat syurga saya rasa. Mereka hanyalah anak-anak yang mempunyai satu impian, menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu seperti pelajar yang lain. Akan tetapi, perjalanan mereka ke sekolah masih penuh dengan cabaran. Oleh itu, pihak Mahat Tahfiz Integrasi Sahabat Insani bercita-cita untuk memiliki sebuah minibus agar anak-anak ini dapat pergi dan pulang ke sekolah dengan selamat dan tepat pada waktunya. Kami yakin andalah orangnya yang mampu merealisasikan impian ini. Modik, bila kita nak ada bos Modik? Alah Modik, bila Modik? Betul loh, bila? Kita doakan semoga ada orang baik yang akan tolong kita. Amin.